Sebenarnya, polemik darjah 1 mulai 6 tahun ni tidak akan jadi isu jika PMX umum dengan lebih jelas penyampaian. Ayat PMX berbunyi begini. Mulai tahun depan, prasekolah 5 tahun, darjah 1 6 tahun. Apabila diumumkan begini, maka masyarakat terus trigger tentang kesediaan dari semua aspek. Abang, macam mana ni? Anak kita nak masuk darjah 1 dah tahun depan. Infra, guru, taska, pelajar, semua terkejut. Jika ayat sedikit berubah, akan menjadi lebih mudah cerna. Negara kita menyasarkan untuk memulakan darjah 1 pada umur 6 tahun. Maka mulai tahun hadapan, anak-anak 6 tahun dibenarkan untuk memasuki darjah 1. Lepas tu, hurailah, kerajaan akan menyediakan semua aspek ke arah itu dan menyasarkan perkara ini akan terlaksana dalam jangka masa sekian tahun. Tapi itulah, PMX memang suka benda-benda bombastik ni. Lepas tu, jenuhlah menteri dan orang bawah buat kerja. Yang tak syok tu, polemik ini menenggelamkan perkara-perkara baik lain dalam pengumuman tu.